Chelsea ni tak kisahlah barai macam mana pun, nombor 10 ke, nombor 15 ke, kalah 6 game berturut-turut ke, tak menang dalam 7 game ke, kena bantai ke, tapi bila jumpa tim Cak Ayam ni, tak payah nak risau. Tak payah nak risau sangat. Memang ini orang kata rutin tahunan lah untuk Chelsea. Bila lawan dengan Spurs ni, legend-legend kita panggil dulu 3 points lane. Sampai sekarang pun 3 points lane juga. Guys, jom kita sembang sikit pasal kemenangan Chelsea lawan dengan Spurs dalam London Derby ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Sebenarnya bila tengok line up, aku dah angin dah. Aku dah panas dah tengok nama yang aku paling tak suka kat sini. Dilap. Aduh, hai, striker berat ni. Harap-harap dapatlah jual sama nanti. Bila Dilap main, korang tengoklah game ni pun. Macam main 10 orang pun ada juga. Ada striker kat depan yang memang tak function. Lembab. Tak boleh nak hold up sangat. Kalau nak harapkan dia punya finishing, dia punya shooting, memang barai lah cerita dia kan. Tapi dalam game ni Palmer perform Palmer boleh nampak lebih sharp daripada yang sebelum ni. Even player-player lain pun boleh tahan juga. Okay, Enzo macam biasalah. Enzo memang selalu memberikan 100% untuk Chelsea. Dan sebenarnya first half tu, awal-awal tu nampak macam Spurs lebih banyak chances. Tapi Spurs terdiam dengan gol yang sangat-sangat cantik daripada Enzo Fernandez. Kadang-kadang player-player Chelsea ni aku ada geram juga. Time final hari tu tak nak pula shoot lawa macam ni. Tak nak pula kan sepak daripada jauh, tapi apa dah jadi-jadilah. Tapi dalam game ni Enzo punya gol memang lawa. So first half habis dengan 0-0. Gol kedua berlaku dekat second half. Okay. Andre Santos, satu tap in yang sangat-sangat mudah. Aku tak tahu pergi mana defender-defender Spurs. Memang langsung tak ada marking. Bukan main mudah lagi dia punya tap in tu. Tapi memang gol yang senang sangat lah. Memang betul-betul ball watching daripada player-player Spurs. Lepas tu hujung-hujung tu macam biasalah Richarlison. Confirm akan ada gol sagu hati punya. Dah banyak kali dah dia buat benda ni. Spurs ketinggalan, dia tambah satu gol, tapi satu gol tu tak mengubah apa-apa pun. Dan disebabkan result ni, maka Spurs masih lagi dalam relegation battle sampailah hari terakhir. Spurs hanya memerlukan keputusan seri sahaja, manakala West Ham wajib menang. Kalau Spurs kalah, West Ham menang, Spurs akan pergi ke Championship. Kalau tanya aku, sebenarnya tak adalah kisah sangat pun. Mungkin fan-fan Chelsea dekat London memang diorang nak sangatlah Spurs ni relegated. Sebab diorang memang benci gila dengan Spurs. Tapi kalau fan-fan Chelsea dekat Malaysia ni, tak adalah kisah sangat. Macam aku, kalau kau nak relegate, baguslah. Malulah kan. Tapi kalau kau tak relegate pun, bagus juga. Sebab Spurs ni, lubuk kita nak dapatkan 6 point. Kalau Spurs tak ada, dekat celah mana pula kita nak dapatkan 6 mata percuma kan. Jadi itulah function Spurs untuk Chelsea dalam EPL. Dan dengan kemenangan ini, Chelsea masih lagi ada harapan nak bermain di Europa. Dekat UCL dah tak ada harapan dah. Aku tak kisah pun Chelsea kau nak main Europa ke, kau nak main Conference League ke. Kalau Conference League dapat lawan yang negara-negara kecil macam negara-negara dekat Balkan kan, boleh juga datang kan. Ataupun main kat Kazakhstan ke, boleh juga pergi. Okay, tapi kalau main Europa pun tak ada masalah. Right, so itu saja pasal kemenangan Chelsea. Macam biasa guys, yang nak support bro, tekan butang follow.